Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10. Jadi pada hari ini kami akan mengupas dan mengulas tajuk yang telah kami pilih, iaitu radikalisme di dalam Islam. Jadi untuk memulakan perbincangan kita akan lihat kepada definisi radikalisme. Apa itu radikalisme? Jadi radikalisme berasal daripada sebuah perkataan Latin, iaitu radix, yang bermaksud akar, iaitu merujuk kepada keinginan untuk perubahan secara total terhadap sistem yang telah sedia ada. Dalam konteks politik dan sosial, radikalisme menolak norma tradisional yang telah sedia ada dan menyokong perubahan menyeluruh secara revolusioner. Dalam konteks Islam pula, radikalisme ini merujuk kepada pendekatan yang sangat keras terhadap teks-teks suci tanpa mereka mempertimbangkan maqasid-maqasid syariah dan realiti semasa yang telah ada sekarang. Perbuatan ataupun sikap radikalisme ini telah mendorong kepada satu perbuatan, iaitu takfir, di mana takfir ini mereka menghukum orang lain sebagai kafir. Ia juga menggalakkan pelampauan dalam pelaksanaan hukum Islam, serta mereka menolak autoriti ulama dan institusi agama sebagai satu arus yang perdana. Jadi kita lihat pula perkembangan atau sejarah kemunculan radikalisme dalam dunia Islam. Kita boleh lihat radikalisme ini telah bermula sejak zaman Khawarij, di mana kelompok pertama yang menolak autoriti Khalifah Sayyidina Ali dan mengkafirkan pihak yang tidak sehaluan dengan mereka. Dalam sejarah Islam pula muncul dalam pelbagai bentuk, iaitu Hasyashin pada abad ke-11, pergerakan ekstrim dalam era penjajahan, dan pergerakan Islam politik pada abad ke-20. Abad ke-21 kini menyaksikan munculnya kumpulan militan yang moden seperti Al-Qaeda, ISIS dan sekutunya yang memanipulasi minda mereka dan minda masyarakat dengan konsep jihad sebagai satu agenda politik. Gerakan radikal moden ini sering wujud dalam konteks ketidakstabilan politik, konflik serantau, penjajahan minda dan pengaruh kuasa-kuasa besar. Jadi kita lihat pula pada perbezaan di antara radikalisme, ekstremisme dan militansi, di mana perkara ini mungkin kelihatan sama tetapi ia membawa ideologi-ideologi yang sedikit berbeza. Kita lihat yang pertama, iaitu radikalisme. Seperti kita bincangkan tadi, ia berasal daripada perkataan radix, iaitu akar. Ia menunjukkan kepada keinginan seseorang itu mengubah satu sistem secara menyeluruh bermula daripada akar umbi mereka. Ciri utama mereka kita lihat fokus kepada pembaharuan total terhadap struktur politik, sosial atau agama, sama ada melalui damai ataupun konfrontasi. Kita boleh lihat contoh di mana seseorang itu ataupun satu jabatan ataupun satu kumpulan menolak sistem demokrasi yang telah sedia ada ataupun institusi agama arus perdana kita dengan mengusulkan sistem baharu ataupun sistem alternatif yang mereka anggap lebih asli ataupun lebih syar'i. Namun kita boleh simpulkan bahawa tidak semua radikalisme ini membawa kepada keganasan. Ada juga radikal yang diadakan secara damai seperti reformis. Kita lihat pula pada ekstremisme, iaitu bermaksud pegangan melampau yang menolak sebarang bentuk jalan tengah atau kompromi. Ia boleh juga dikatakan mereka menolak wasatiyah. Ciri utama mereka adalah bersifat rigid, keras dan menolak pluralisme atau toleransi dalam pandangan. Ekstremisme agama adalah mentafsir agama secara literal, keras dan eksklusif. Mereka melihat hanya kelompok mereka sendiri sahaja yang sebagai kelompok yang benar. Kita boleh lihat contoh di mana mereka menganggap semua pihak yang berbeza pendapat sebagai sesat atau kafir, serta mereka ni menidakkan atau menolak sebarang usul untuk mengadakan sebarang dialog atau perbincangan. Ekstremisme ini adalah satu benih ataupun satu permulaan yang akan berkembang menjadi radikalisme dan seterusnya menjadi lebih teruk pada peringkat militansi. Militansi pula bermaksud kecenderungan menggunakan kekerasan, biasanya bersenjata, untuk mencapai matlamat ideologi yang mereka bawa. Ideologi itu mungkin bermula ataupun berasal daripada ekstremisme yang dipegang. Ciri utama mereka adalah tindakan fizikal atau ketenteraan seperti serangan, pembunuhan, pengeboman atau pemberontakan. Mereka didorong oleh ideologi mereka sendiri
mungkin ideologi agama, mungkin ideologi politik mereka, ataupun ideologi antara etnik mereka sendiri. Dan kepercayaan bahawa kekerasan adalah jalan yang sah. Kita boleh lihat sebagai contoh di mana ISIS ataupun Boko Haram, kumpulan militan yang melancarkan serangan di atas nama jihad di bawah nama agama Islam. Semua militansi adalah radikal dan ekstrim, tetapi tidak semua ekstrim atau radikal mampu menjadi militan. Jadi militan ini adalah peringkat tertinggi ataupun terbahaya dalam pemikiran radikalisme dan ekstremisme. Seterusnya kita lihat pula pada isu-isu semasa berkaitan radikalisme di mana ia berlaku pada peringkat lokal dan global, di mana penangkapan rakyat-rakyat Malaysia yang terlibat dalam ISIS direkodkan dalam surat khabar The Star pada tahun 2019. JAKIM dan Kementerian Dalam Negara juga melaporkan bahawa terdapat peningkatan kecenderungan fahaman radikal ini dalam kalangan belia dan remaja. Ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan. Dan gerakan bawah tanah seperti ceramah-ceramah yang tidak sah, tidak ada tauliah, serta penyebaran bahan propaganda radikal dalam talian menyumbang kepada penularan ideologi yang keras ini. Kebangkitan ISIS di Afghanistan juga sebagai bukti peringkat global bahawa radikalisme ini semakin merebak, di mana kita lihat serangan di lapangan terbang Kabul pada tahun 2021 akan menyebabkan kejahatan militansi ini semakin teruk. Kita lihat juga radikalisasi secara individu di Eropah melalui media sosial, seperti contoh kes serangan di Paris dan Manchester. Islam juga dikaitkan secara salah dengan keganasan, iaitu kita melihat contoh-contoh di mana Islam dijadikan gambaran sebagai agama yang menggalakkan kepada kekerasan, padahal itu tidak ada di dalam apa yang telah diajarkan oleh Islam. Dan fitnah-fitnah ini telah mencetuskan satu penyakit dalam kalangan-kalangan orang bukan Islam, iaitu Islamofobia. Mereka akan takut dengan orang Islam, berpunca daripada penyakit radikalisme ini. Jadi kita akan lihat impaknya akan menjejaskan imej Islam sebagai agama yang rahmatin lil alamin. Kita juga mengancam keharmonian masyarakat majmuk. Kita hidup dalam komuniti berbagai agama dan bangsa, memburukkan hubungan antara agama dan mencetuskan kebencian, dan akhir sekali ia akan menggugat keselamatan dan kestabilan politik negara. Assalamualaikum. Seterusnya adalah faktor penyumbang kepada fahaman radikalisme, iaitu salah satu punca utama mengapa ideologi radikal ini semakin berkembang dalam kalangan umat Islam, terutamanya pada zaman moden ini. Sebenarnya radikalisme ini ia berpunca daripada beberapa faktor, sama ada dari sudut luaran seperti tekanan politik dan juga ekonomi, ataupun dari sudut dalaman seperti kurangnya pemahaman agama. Jadi untuk memahami akar daripada masalah ini, saya akan bahagikan kepada 4 faktor utama. Faktor yang pertama adalah faktor sosiopolitik. Faktor ini merujuk kepada ketidakadilan dalam sistem pemerintahan. Contohnya, seperti penindasan terhadap suara rakyat, sistem yang terlalu sekular ataupun pemimpin yang tidak melaksanakan prinsip Islam secara menyeluruh. Apabila berlaku seperti ini, rakyat akan merasa ditindas dan juga rakyat juga tidak akan diberi tempat untuk bersuara. Kesannya masyarakat ataupun rakyat mula hilang kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang sedia ada. Dari sinilah munculnya kecenderungan untuk menyokong fahaman radikal yang kononnya fahaman ini ingin membawa perubahan Islamik yang lebih tegas. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga antara penyumbang kepada radikalisme. Bila seseorang itu hidup dalam keadaan susah, miskin, menganggur, tidak ada pekerjaan, mereka mudah rasa marah terhadap kerajaan ataupun sistem yang sedia ada. Dalam keadaan tertekan inilah munculnya gerakan radikal datang dengan tipu muslihatnya yang kononnya ingin membela nasib orang miskin dan juga ingin membawa sistem yang lebih adil. Akhirnya mereka percaya bahawa satu-satunya jalan keluar ialah melawan sistem pemerintahan. Hal seperti inilah yang membuka ruang kepada fahaman radikal dalam kalangan masyarakat.
Dan juga faktor yang ketiga adalah faktor agama dan ideologi. Faktor ini berkait rapat dengan cara seseorang itu memahami agama. Ramai yang terpengaruh dengan fahaman radikal ini sebab mereka kurang mendalami ilmu agama. Mereka hanya membaca Al-Quran ataupun hadis secara terus tanpa belajar tafsirannya, tanpa faham konteks sebenar ayat tersebut. Sebagai contoh, mereka anggap jihad itu hanya maksudnya berperang. Padahal dalam Islam, jihad itu ada banyak bentuk. Contohnya jihad ilmu, jihad melawan hawa nafsu, jihad membina masyarakat dan seperti lagi. Golongan ini hanya menganggap dirinya sahaja yang betul. Bila tidak ada ruang untuk perbincangan ataupun dialog, golongan ini hanya menganggap pandangan mereka saja yang betul. Dan faktor yang terakhir adalah faktor media sosial dan teknologi. Hari ini, media sosial menjadi antara salah satu punca utama penyebaran fahaman radikal. Kalau dulu fahaman ini disebar melalui ceramah ataupun buku, tapi sekarang ia disebarkan secara melalui platform seperti WhatsApp, TikTok, YouTube dan juga lain-lain lagi. Golongan radikal ini menggunakan video pendek ataupun gambar dan juga kata-kata manis untuk menarik minat masyarakat, terutamanya anak muda. Apa yang lebih merisaukan lagi, mereka menggunakan kumpulan ataupun grup WhatsApp tertutup yang susah untuk dipantau oleh pihak berkuasa. Jadi, media sosial sekarang bukan sahaja tempat untuk hiburan semata-mata, tapi juga menjadi salah satu saluran utama untuk penyebaran fahaman radikal ini. Baik, seterusnya saya akan membincangkan analisis pemikiran tokoh Islam terhadap fahaman radikalisme. Tokoh yang pertama, Yusuf Al-Qaradawi. Beliau terkenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pendekatan pertengahan wasatiyah dalam memahami syariah. Beliau menjelaskan bahawa jihad perlu difahami sebagai usaha mempertahankan hak dan keamanan, bukan sebagai alat untuk menyerang atau mengkafirkan orang lain. Karya-karya beliau menolak keras tindakan ekstrim atas nama agama. Tokoh yang kedua, Fethullah Gulen. Tokoh dari Turki ini menekankan peranan pendidikan, dialog dan toleransi dalam membina masyarakat Islam yang harmoni. Menurutnya, radikalisme berlaku apabila manusia gagal memahami Islam sebagai agama kasih sayang. Gulen menggalakkan pendekatan damai dan pemikiran terbuka sebagai jalan keluar daripada ekstremisme. Baik, seterusnya kritikan terhadap Said Qutb. Beliau adalah tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam moden. Tetapi beberapa idenya seperti jahiliyah moden dan hakimiyah telah disalah tafsir. Dalam Ma'lim fi Al-Tariq, Qutb menyeru kepada perubahan sistem sekuler kepada sistem Islam sepenuhnya. Namun, pandangannya kemudian digunakan oleh kumpulan pelampau untuk menghalalkan pemberontakan bersenjata. Kritikan terhadapnya, walaupun beliau mempunyai niat memperjuangkan keadilan Islam, ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan ramai lagi berpendapat bahawa pemikirannya perlu difahami dalam konteks zamannya. Idea beliau tidak boleh dijadikan justifikasi untuk keganasan dan tindakan melampau. Manipulasi ideologi kutub oleh kumpulan seperti ISIS telah mencemarkan ajaran asal Islam yang menolak kekerasan. Ini menunjukkan perlunya pemahaman yang seimbang terhadap teks dan konteks pemikiran tokoh-tokoh Islam. Baiklah, saya akan menyambung part yang seterusnya adalah kesan radikalisme terhadap masyarakat dan agama Islam. Kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu kesan radikalisme kepada imej Islam di mata dunia. Seperti yang kita tahu, tindakan kumpulan ekstremis yang menggunakan nama Islam untuk melakukan kekerasan seperti serangan pada 11 September telah menyebabkan agama kita dipandang secara negatif dalam global. Walaupun mereka cuma mewakili sebahagian kecil umat Islam, kesan sangat besar dan seluruh umat Islam terpalit dengan persepsi buruk ini. Tambahan pula, media banyak memainkan peranan dalam membentuk stereotip
seperti istilah seperti Islamic teroris digunakan berulang kali dalam laporan berita, seolah-olah keganasan itu sebahagian daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Seterusnya, ini akan menyebabkan umat Islam khususnya di negara bukan Islam yang minoriti Islam akan berdepan dengan diskriminasi di tempat kerja, sekolah dan juga dalam kehidupan seharian. Wanita yang memakai hijab pun akan menjadi sasaran hanya kerana penampilan mereka melambangkan identiti Muslim. Akibatnya, bukan sahaja imej Islam tercemar, tetapi usaha untuk berdakwah juga terbantut sebab orang bukan Islam dah mula takut dan menjauhi diri daripada kita. Baiklah, part yang seterusnya adalah yang kedua ialah bagaimana radikalisme ni memberi impak negatif terhadap perhubungan antara penganut agama yang lain. Dalam masyarakat majmuk seperti negara Malaysia dan banyak negara lain, keharmonian antara agama sangat penting. Tapi bila ada kelompok ekstremis yang menyerang atau menghina penganut agama lain, ia terus menyebabkan kepercayaan antara komuniti agama mula terhakis. Sebahagian gerakan radikal ini pula langsung menolak kewujudan agama lain, malah anggap mereka musuh yang perlu dilawan. Ini akan menyebabkan berlakunya ketegangan, kebencian dan kadang-kadang perbalahan terbuka antara masyarakat. Contohnya kita boleh lihat di negara kita sendiri seperti insiden serangan balai Ulu Tiram yang dilakukan oleh individu yang terpengaruh dengan ideologi radikal ini. Walaupun bukan serangan antaragama secara langsung, tapi ia menimbulkan keresahan dan rasa tidak selamat dalam masyarakat berbilang agama. Selain itu, kes pembakaran rumah ibadat atau kenyataan kebencian di media sosial pun semakin banyak. Ini semua berpunca daripada fahaman yang sempit yang dibawa oleh kumpulan radikal ini. Kesalahannya, kita beritahu yang seperti berdakwah dan kita nak berdialog antara agama pun akan menjadi susah dan sempit disebabkan ideologi radikal ini. Baiklah, saya akan menyambung kepada kesan yang ketiga. Kesan yang ketiga ini saya akan fokuskan kepada bagaimana radikalisme ini memberi ancaman kepada kestabilan politik dan keselamatan negara. Radikalisme ini bukan sekadar fahaman, tapi ia memboleh kepada tindakan yang ganas yang mengganggu institusi negara. Kebanyakan kumpulan ekstremis yang ganas ini dia menolak satu sistem pemerintahan sedia ada dan nak ganti dengan sistem mereka sendiri. Kadang-kadang mereka lakukan dengan melalui keganasan. Contoh paling besar kita boleh tengok ialah kemunculan ISIS di Iraq dan di Syria. Kumpulan ini kita boleh lihat bahawa dia bukan sahaja menjatuhkan kerajaan sedia ada, tetapi juga menyebabkan perang saudara, kemusnahan ekonomi dan menyebabkan berjuta-juta rakyat mereka menjadi pelarian. Seterusnya kita boleh lihat di Malaysia, contoh yang paling dekat iaitu walaupun di Malaysia ni belum berlaku perang bersenjata, tetapi kita tetap ada ancamannya. Contohnya kita boleh ambil pada tahun 2016, berlaku cubaan letupan bom tangan dipucung oleh kumpulan yang menyokong Daesh. Ini menunjukkan ideologi radikal dah pun memang ada dalam karangan masyarakat kita sendiri kat Malaysia ini. Lagi satu yang merisaukan adalah ada juga gerakan radikal yang menolak sistem demokrasi dan pilihan raya. Mereka anggap semua tu dah tak sah dan tak relevan dan tak perlu ikut pun. Kalau dibiarkan, ini boleh menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada institusi negara dan undang-undang. Jadi radikalisme ini bukan sahaja mengganggu keselamatan fizikal masyarakat, tetapi juga mengancam kestabilan politik dan perpaduan negara dalam jangka yang panjang. Itu sahaja. Kita sambung pada part seterusnya. Jadi saya teruskan kepada pendekatan Islam dalam membendung fahaman radikalisme. Jadi radikalisme merupakan cabaran besar kepada keharmonian masyarakat, kestabilan negara, kesatuan ummah dan juga ianya tidak terbatas kepada kekerasan fizikal sahaja, tetapi juga merangkumi pemikiran ekstrim dan juga pemikiran sempit dan juga ketidakteleranan terhadap perbezaan pandangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada antara perkara-perkara yang kita perlu lakukan dalam masyarakat untuk menangani masalah pemikiran radikalisme. Yang pertama adalah konsep wasatiyah yang perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat di Malaysia terutamanya. Kerana wasatiyah bermaksud kesederhanaan, keseimbangan dan keadilan. Kerana sebagaimana kita tahu radikalisme ini adalah satu pemahaman yang melampau
dan setiap perkara dan setiap pemikiran yang dibawa mereka adalah melampau. Jadi dengan adanya konsep wasatiyah dalam masyarakat, kita dapat menangkis dan dapat membuat satu barrier ataupun penghalang kepada masyarakat kita terhadap pemikiran radikalisme yang melampau ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan pendidikan dalam masyarakat, kerana pendidikan ini adalah satu perkara yang penting dan utama dan perlu kita titik beratkan, kerana dengan pendidikan yang bermula daripada sekolah rendah ataupun pendidikan awal dapat melahirkan masyarakat yang berfikir jauh, berfikiran kritis, berfikiran lebih hebat supaya dapat menangani pemikiran-pemikiran sesat yang melampau dan jauh daripada Islam, dan juga dapat melahirkan masyarakat Islam yang hebat pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan institusi agama dan juga peranan kerajaan dalam menangani pemikiran radikalisme dalam kalangan masyarakat. Jadi institusi agama dan kerajaan adalah sebagai tonggak utama dalam menyebar fahaman Islam yang sahih dan seimbang dan membina naratif tandingan terhadap fahaman radikal dalam kalangan masyarakat. Dan juga institusi ini perlu menjawab penyebaran ideologi ekstrim melalui media sosial dan kumpulan tertutup, kerana dua organisasi besar ini sangatlah berperanan penting dalam menangani pemahaman radikalisme dalam kalangan masyarakat. Kemudian kita pergi kepada pendekatan dakwah yang inklusif dan strategik, yang mana dakwah adalah sebagai wahana penyampaian ataupun wacana penyampaian Islam yang merupakan medium utama dalam membimbing masyarakat Islam di Malaysia kepada kefahaman Islam yang benar dan juga tidak melampau, dan perlu disampaikan secara berhikmah, rahmah dan relevan. Jadi dalam pendekatan dakwah ini, penggunaan media sangatlah berperanan penting dan memberi impak yang besar kepada masyarakat zaman sekarang, kerana penggunaan media sangat-sangatlah berleluasa dan juga seiring dengan peredaran zaman sekarang dan juga sesuai dengan gaya hidup generasi digital sekarang. Jadi platform dakwah moden seperti media sosial, aplikasi mudah alih dan membuat video pendek, membuat podcast dan juga membuat poster grafik yang berilmiah untuk disebarkan kepada masyarakat supaya memberi mereka pengetahuan tentang pemahaman radikalisme ini dan dapat memberi mereka input dan sekaligus dapat menangani pemahaman radikalisme ini berleluasa dalam kalangan masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah isu radikalisme dalam Islam adalah satu cabaran yang besar yang berpunca daripada salah tafsir ajaran agama, ketidakadilan sosial dan tekanan geopolitik, dan ia tidak mewakili ajaran Islam yang sebenar. Sebaliknya lahir daripada penyalahgunaan agama untuk kepentingan ideologi sempit. Dan menangani radikalisme memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui pendidikan, dakwah, dialog antaragama serta sokongan institusi dan masyarakat dengan mengamalkan prinsip wasatiyah, mempukuh maqasid syariah dan memperbetulkan naratif Islam yang sebenar. Umat Islam dapat menangkis fahaman ekstrim demi keamanan dan keharmonian sejagat. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.